dalam awal Ihya Ulumuddin kagak Imam Ghazali, dia sebut itu awalnya akhirat kelak orang agah dengan Tuhan, yuhsyarul jabbarun takabbirun, banyak mana orang agah dengan takabur dengan Tuhan. Akhirat kelak tak serupa dengan dunia. Dia duduk atas dunia ni dia besar, orang hormat berlaku, jumpa polis takat tabik, jumpa orang cium tangan. Tapi dengan sebab dia jahat, akhirat kelak Tuhan letak daripada masyarakat, Tuhan letak petai dia pakai titipan dia. Mulalu mutiti mulalu aku pijak gapo. Kenapa? Lihawa nikmat Allah. Kerana dia hina di pandangan Allah. Atas dunia ni orang pandang dia. Orang reti gapo? Orang tak nampak hati perut dia. Hak nampaknya luar. Wah ni bijak, luar pandang itu ini. Tapi Allah Taala tahu hati perut dia. Maka orang lagu ni akan diletak daripada masyarakat pakai titi dia orang. Mulalu mutiti aku lalu aku pijak pada sekali. Kerana ini hina dia di pandangan Allah SWT. Bila kita orang bijak, mikir jauh sampai ke akhirat. Di Allah Ta'ala ni ajar kita supaya kita bijak, cari harta boleh bawa sampai ke akhirat, cari ilmu boleh bawa sampai ke